Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, video kali ini adalah untuk saya menunjukkan anda macam mana untuk redeem trial code dan sedikit sebanyak saya akan explain apa plan yang kita ada. Alright, so untuk trial code kita memang dah ada dekat bahagian sini lah. Okay, so boleh saja redeem. Bila dah tekan redeem, dia akan terus dapat trial code. Alright, dekat bahagian sini, okay, anda akan nampak monthly ada 3 plan. Ada basic, ada pro, ada business. So, lain-lain hargalah. Okay, macam basic RM30, pro RM80, business RM150. Alright. Okey, untuk basic apa yang anda dapat? Untuk basic anda akan dapat satu WhatsApp device, satu additional staff account, 3,000 blast message. Maksud 3,000 blast message ni maksudnya anda boleh blast ke customer-customer ataupun target audience anda sebanyak 3,000 message. Okey, lepas tu anda boleh buat 5 campaign per subscription. Alright, lepas tu boleh dapat 20 produk, live chat, auto reply and quick reply dapat sekali, API and webhook include sekali. Alright, untuk Pro pula, apa yang anda dapat? RM80 ni per month. Okay, dia ada dapat 2 device, 2 additional staff account, RM10,000 per device. Bermaksud anda akan dapat RM20,000 total blast message. Sebab apa? Sebab dapat 2 device. Alright, untuk campaign anda akan dapat 50 kali campaign and then boleh masukkan 100 produk and then AI auto reply include, maksudnya anda boleh masukkan AI untuk reply segalanya, nak close sale dan sebagainya, and then API and webhook include. Alright, untuk bisnes, anda hanya keluarkan modal RM150 sebulan, dapat 3 device, lepas tu dapat 5 additional staff account, 20,000 per device, so total boleh blast adalah 60,000 message, unlimited campaign per subscription, 300 produk, AI auto reply include dan API and webhook include. Okay, untuk kontak pula, contoh anda ada 5,000 kontak pun boleh, tak ada masalah. Semua plan ni boleh masukkan kontak sebanyak yang mungkin lah. So kita bagi unlimited. So andai kata trial dah habis, anda boleh sahaja pilih mana-mana plan yang anda nak. Okey, tekan saja choose plan. Lepas tu pilih pembayaran, tekan saja dan terus nanti boleh upgrade plan. Alright. So, untuk video kali ni itu sahaja. Nanti kita akan buat lagi video-video yang lain. So semoga video kali ini bermanfaat untuk anda. So andai kata ada persoalan, ada pertanyaan, boleh saja direct komen ataupun boleh saja direct wasabi kita. Alright. Okay, itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum.